santai di masa off day sambil panggang-panggang. Nikmat. Apa kata orang Udayu? Sidi mosia. Tapi tak sah kalau tak ada daging. Dan daging yang dipanggang ni mesti kau ingat ni 3 layer kan? Ataupun belly. Bukan layer, bukan belly. Hai geng, Jikama di sini. Hari ini dalam siri Meat Secret, saya nak bongkar rahsia satu bahagian daging yang paling ramai orang cari, tapi tak ramai juga orang tahu, dan tak ramai juga orang tahu cara nak menyediakan daging bahagian ni dengan bersih. Okey, ini dipanggil kolebat, dan dalam bahasa Melayu ni dipanggil dagu ataupun bahagian leher, dan dalam bahasa Cina ni dipanggil dalishiro. Bahagian ni memang sedap, manis dan creamy berbanding belly. Tapi kalau tak kena gaya, cara cuci dia, cara bersihkan dia, boleh rosak rasa dia. Okey, nampak tak bahagian ni? Sebagai baca, ini tugas wajib kami. Dekat celah-celah lemak ni ada biji-biji atau kelenjar yang kena kita buang. Setengah orang main masak je tanpa filter benda ni. Tu yang buat daging kadang-kadang ada rasa pelik atau pahit. Dekat sini saya nak tunjuk dekat korang cara buang dan apa yang patut dibuang dengan bersih. Seperti yang ni, korang nampak tak biji-biji yang ni? Ni adalah biji kelenjar. Okey, yang ni sebenarnya tak elok untuk dimakan. Bila dimasak, dia menimbulkan rasa berbau ataupun rasa yang kadang-kadang tak sedap lah. Jadi yang part yang tu kena buang. Jadikan dia sebersih macam yang ni, tanpa kelenjar, tanpa biji. Jadi nampak permukaan dia seperti 2 lapis. Kadang-kadang nampak macam 3 lapis. Ada yang tebal, ada yang nipis. Okey, jom kita bawa benda ni ke rumah. Dan part seterusnya. Okey, bila sampai kat rumah, janganlah terus masak. Kita cek atau periksa dahulu. Tengok macam ni, ada lagi kelenjar yang masih tertinggal. Nak kenal benda ni senang je. Korang tengok kalau rupa dia bulat, besar, berlainan daripada yang lain, itulah dia. Jadi kena buang. Dia tak banyak. Dalam satu tumpuk, 1 atau 2, 3 butir. Warna dia pun tak sama dengan isi daging itu sendiri. Korang boleh rasa dengan tekan daging tersebut. Biji dia keras, lain daripada daging asal dia. Jadi kena buang. Okey, ni part bahagian isi. Dan bahagian kulit pula, kita buang ataupun clear filter dia punya bulu. Dah clear, barulah kita hiris kepada beberapa slice. Cuba tengok daging dia. Lain kan? Dia 2 lapis saja. Tak macam belly. Belly dia 3 lapis. Dan besar. Bahagian lemak dia lebih lembut. Isi dia lebih kurang menggerutu sedikit lah, seperti daging muda. Dan yang ni dah siap. Dan inilah dipanggil sebagai kolebat ataupun dagu. Okey, sekarang kita masuk part cara masak dia. Lain orang, lain caranya. Kalau saya simple-simple je, iaitu panggang atas bara api. Bahan perap pun simple-simple je. Semua bahan tu ada dekat rumah masing-masing. Tak perlu perap dengan bahan yang mahal-mahal, ekspensif, ala-ala restoran mahal gitu. Cukup stay kampung saja. Kalau diikutkan style kaum saya, Bidayuh ni, dia panggang kosong tanpa rempah. Bila dah masak karang, baru dia tabur garam. Lepas tu gaul sekata, makan panas-panas. Memang nikmat lah. Bak kata orang kampung saya, mosyik. Okey, saya nak cerita sedikit lah part daging ni. Dia sebenarnya daging ni boleh dimasak dengan kicap, boleh digoreng kering, boleh masak dalam buluh. Sebenarnya dia ni universal. Akan tetapi ramai juga yang tak minat makan part ni sebab terlampau creamy, berlemak. Okey, sekarang panggang style saya lah. Saya akan buat unggun api menggunakan sawit dengan arang macam ni. Sambil tunggu bara naik dan sambil panggang nanti kita buat bahan sambal yang lain. Ulam-ulam macam ni. Dan lepas tu kita buat sambal pakai cicah. Daging yang dah dipanggang tu nanti dengan
bahan ulam. Tak perlu special, simple je macam saya punya ni lah. Sebenarnya nak menunggu panggang ni masak boring. Sekadar tunggu dan sembang kosong. Lebih baik ada benda untuk dikunyah-kunyah macam secolek ni lah. Kalau kat tempat saya sambil menunggu panggang ni, dia ada minuman dia. Air bisa orang katakan. Tapi bagi saya kalau bersama keluarga ni, saya lebih suka pada kopi. Air bisa tu time perayaan je lah. Okey, sekarang bara pun dah siap. Cameraman pun menyediakan tapak untuk memanggang. Okey, tengok. Macam ni cara saya panggang dia. Simple saja, tak perlu banyak bahan. Korang pun boleh buat juga. Satu lagi minat saya kalau buat panggang-manggang ni, saya jenis suka yang hangus-hangus sedikit. Saya tak suka dia keemas-emasan. Okey, lepas tu kita tunggu sampai dia masak. Kita buat ulam-ulaman sambil menunggu bulan jatuh ke riba. Taklah, kita tunggu panggang tu masak. Okey, sekarang kita test sambal yang dibuat tadi. Sedap atau tak? Okey, sedap. Cun dengan bahan ulaman tu. Okey, kipas, bagi laju. Okey, kita tengok daging yang kita panggang tadi. Dah nak masak dah pun. Guna kipas dia bagi laju sikit. Tengok macam ni. Okey, ada yang dah masak. Kita try satu tengok. Saya jenis minat yang hangus-hangus dan juicy sedikit, taklah kering sangat. Macam pork belly kan? Jadi inilah kelebihan kolebat. Kenapa dia sedap? Sebab ada jalinan lemak atau marbling yang seimbang. Kalau korang panggang atau grill lemak ni akan cair dan buat daging jadi sangat lembut dan creamy. Ingat satu ni, kalau korang panggang bau dia boleh buat jiran datang macam cismo. Jadi lepas ni kalau korang beli daging kolebat ni, pastikan korang tengok betul-betul celah lemak. Bila sampai kat rumah, cuci baik-baik, tengok baik-baik ya. Okey, sampai kat sini saja siri kolebat. Lepas ni saya buat kolebat jenis goreng pula. Jangan lupa komen, subscribe untuk next siri.